cara terbaik yang mudah faham untuk menyelesaikan soalan 2, masterikan diri dalam buku teks muka surat 248, bab 9, garis lurus. Raja di sebelah menunjukkan kedudukan pekan P, pekan Q dan pekan R yang dilukis pada suatu sata kartes. Sata kartes bermaksud ini gambar raja 2 dimensi, iaitu ada paksi X dan paksi Y sahaja. Diberi skala ialah 1 unit bersamaan 2 kilometer. Jadi ingat, kena tukar unit kepada km dengan kadar 2. Jom kita mula dengan soalan A. Hitung jarak dalam kilometer di antara pekan R dengan asalan O. Asalan O ialah titik yang berkoordinat 0, 0, di mana paksi X bersilang dengan paksi Y dalam sata kartes. Dengan info yang diberikan, cikgu gunakan kertas graf supaya kalian dapat bayangkan gambaran yang lebih jelas dengan nilai-nilai koordinat dan mudah faham. Bagi pekan P diberi koordinat negatif 9, 4. Tapi mana tu? Atas kertas graf. Ya, ini pekan P, koordinat negatif 9, 4. Di atas kertas graf, nilai X negatif 9 bermaksud 9 unit ke kiri mendatar dari titik asalan 0, 0 pada paksi X dan 4 unit ke atas secara menegak pada paksi Y. Faham kan konsep koordinat ni? Ini cuma revisi ekspres sahaja. Mari kita lihat koordinat pekan Q, 6, 7. Setuju tak dengan posisi yang cikgu letakkan di atas kertas graf? Kalau setuju, bagi cikgu satu like. Ini pula pekan R. Pekan R diberi koordinat negatif 3, negatif 4. Nilai X dan Y kedua-duanya negatif. Tapi jangan keliru. Bila dua-dua negatif, ini kesalahan yang biasa cikgu temui bila tengok solusi student. Nilai X dan nilai Y tertukar pula. Ini adalah koordinat-koordinat yang diberikan oleh soalan yang mana cikgu letakkan atas kertas graf. Cikgu kongsikan informasi ekstra supaya kalian betul-betul faham maksud nilai koordinat. Bila sudah master konsep ini, semua soalan dalam bab ni senang saja nak jawab. Berbalik kepada soalan 2A, kita diminta hitung jarak di antara pekan R dengan asalan O. Jadi, kita ingin hitung panjang garis ini. Bagaimana? Oleh kerana pekan R terletak di koordinat negatif 3, negatif 4, maka beza nilai X dari asalan ialah 3 unit. Dan beza nilai Y dari asalan ialah 4 unit. Betul tak? Aplikasikan teorem Pythagoras yang mana menyatakan kuasa 2 hipotenus ialah jumlah kuasa 2 kedua-dua sisi yang lain. Dalam segitiga ini, hipotenus ialah jarak dari asalan O ke pekan R, maka kita jumlahkan kuasa 2, 3 dan kuasa 2, 4. Kita dapat 16 tambah 9, iaitu 25. Kemudian, punca kuasa 2 ialah 5 unit. Diberi skala ialah 1 unit bersamaan 2 km. Maka jarak di antara pekan R dengan O ialah 5 darab 2, iaitu 10 kilometer. Jika kita cuma diberikan koordinat tanpa gambar rajah, soalan ini juga boleh diselesaikan. Ini kaedah kedua yang ingin cikgu kongsikan. Andaikan pekan R ialah koordinat X1 dan Y1 dan asalan O ialah koordinat X2, Y2. Ataupun sebaliknya pun boleh. Untuk mendapatkan jarak unit di antara pekan R dengan O atau hipotenus, gantikan nilai X1, Y1 serta X2, Y2 ke dalam formula teorem Pythagoras. Maka kita dapat 5 unit yang mana kita darab dengan 2 untuk mendapatkan jarak dalam km. Hasilnya sama dengan kaedah pertama iaitu 10 km.
Untuk soalan 2B, kita diminta tentukan persamaan garis lurus yang menghubungkan pekan P dengan pekan Q. Yang manakah garis tersebut? Ya, ini garis lurus yang ingin kita cari. Y persamaan MX tambah C ialah bentuk generalisasi persamaan garis lurus. Mesti ingat ya, kita perlu dapatkan nilai M dan C. Adakah kita diberikan koordinat? Ya. Bagi mendapatkan kecurunan atau M, maka kita masukkan nilai koordinat yang diberikan ke dalam persamaan kecurunan. Kita selesaikan operasi pada pengangka dan penyebut dan kita dapat 3/15. Dan hasilnya setelah kita mudahkan ialah 1/5. Seterusnya, kita cari nilai C. Bagaimana? Kita boleh gunakan salah satu set koordinat dan gantikan ke dalam persamaan garis lurus. Cikgu pilih koordinat pekan Q. Kalian boleh cuba dengan koordinat pekan P. Persamaan garis lurus kita setakat ini ialah Y persamaan 1/5X tambah C. Y kita gantikan bersamaan 7 dan X kita gantikan bersamaan 6. Selesaikan persamaan dan hasilnya C ialah 29/5. Masukkan nilai M dan C. Maka persamaan garis lurus menjadi Y bersamaan 1/5X tambah 29/5. Adakah bentuk ini boleh diterima? Kalian tahu kan? Belum lagi. Untuk tukar kepada bentuk yang boleh diterima, kita boleh darab dengan 5. Mengapa bukan 3? Ataupun 2, kerana kita ada pecahan 1/5. Jadi ini satu clue untuk kita dapatkan nilai angka bulat. Selepas darab 5, kita dapat 5Y bersamaan X tambah 29. Alihkan X ke sebelah kiri. Maka persamaan garis lurus ialah 5Y tolak X bersamaan 29, iaitu bentuk yang boleh diterima. Siapa yang dapat jawapan yang tepat, sila berikan cikgu satu like ya. Terima kasih. Jika perlukan penjelasan lanjut, tinggalkan pesanan atau komen dan cikgu akan respon secepat mungkin. Semoga perkongsian kali ini bermanfaat. Sila share dengan kawan-kawan yang lain ya untuk belajar bersama-sama. Jangan lupa subscribe channel cikgu agar kalian tidak akan miss subtopik akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye.